Hati-hati calon-calon SPM. Calon-calon SPM 2025. Insurans perubatan. Encik Lim mempunyai polisi insurans perubatan dengan peruntukan deductible sebanyak RM3,000 dan fasal penyertaan peratusan co-insurance 75-25. Bermaksud 75 akan ditanggung oleh syarikat insurans, 25% akan ditanggung oleh pemegang polisi dalam polisinya. Hitung bayaran kos perubatan yang perlu ditanggung oleh Encik Lim, pemegang polisi dan syarikat insurans jika kos perubatan yang dilindungi oleh polisi insurans perubatannya ialah RM38,000. Langkah pertama, kos perubatan kasar harus dikirakan dulu. In English, we'll be call it as a gross medical cost, iaitu kos perubatan ya RM38,000 tolak dengan deductible RM3,000. Siapakah yang akan bayar deductible ini? Encik Lim sebagai pemegang polisi. Dan kos perubatan kasar ialah RM35,000. Kemudian, kita akan kirakan berapakah ditanggung oleh syarikat insurans. Maka, syarikat insurans akan menanggung seperti dikatakan 75% daripada kos perubatan kasar. 75/100 darab RM35,000 bermakna syarikat insurans akan menanggung RM26,250. Kemudian, pemegang polisi iaitu Encik Lim. Encik Lim akan menanggung 25% daripada kos perubatan kasar iaitu darab dengan RM35,000, maka kos yang ditanggung adalah RM8,750. Hati-hati calon-calon SPM. Encik Lim, pada awalnya beliau membayar deductible sebanyak RM3,000. Jangan lupa untuk tambahkan balik RM3,000 di pemegang polisi. Maka jumlah yang ditanggung oleh Encik Lim ialah RM11,750. Maka inilah jawapannya yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Encik Lim. Inginkan soalan matematik seperti ini dibincangkan dengan teliti dan jelas? Jangan lupa menyertai seminar Mega Final Countdown. Bermula 18 November. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor di bawah.